Okey, salam sejahtera. Jadi pada ini saya akan tunjuk macam mana cara kita nak gunakan antara beberapa tab yang ada. Okay, so kita mula dengan tab waktu solat dulu. So kita pergi pada tab waktu solat di sebelah kiri ni. So tekan tab ni. So akan keluar AI penunjuk waktu solat. So ini adalah satu sistem AI yang memang saya dah design khas untuk kita nak paparkan waktu solat terkini berdasarkan pada lokasi anda, lokasi semasa ataupun berdasarkan pada badan-badan tertentu lah. Mungkin anda nak buat comparison ke apa kan. Okay, sebagai contoh kita kat sini. Okay, so kat sini ada banyak bandar-bandar yang telah pun saya senaraikan. So contoh kalau katalah anda nak tengok contoh waktu solat, katalah hari tu saya ada outstation kat Pahang, jumpa prospek ke apa, so saya nak solat. So saya tekan ke katalah saya ada di Pekan Pahang, tekan Pahang, saya tekan Pekan. So automatically sistem akan update lokasi bandar Pekan dan apakah waktu solat yang terkini, subuh, zuhur, asar dan seterusnya. So ada kat sini. Okay. Dan semua pengiraan adalah menggunakan pengiraan Muslim League ataupun dia gunakan JAKIM lah. So don't worry, kita gunakan sistem MWL ataupun yang standard dengan JAKIM Malaysia. Okay. Okay, so itu untuk bandar. So anda boleh tengok anda punya ni. Kita boleh tunjukkan waktu solat terkini berdasarkan pada lokasi semasa anda. Katalah anda kata anda berada dekat kampung A. Mungkin kampung tu kita pun tak tahulah. Ini kat pekan mana saya lupa lah. Tak tahu apa. So katalah kita nak gunakan lokasi semasa anda untuk anda track waktu solat dekat tu. So anda boleh tekan sini gunakan lokasi semasa. So pastikan sebelum kita nak tekan button ni, make sure anda punya geolocation on. Pastikan dan ada data yang kuat lah untuk dia scan di mana lokasi anda berada. So lepas tu baru boleh gunakan button ni gunakan lokasi semasa. Okay, so saya tekan contoh saya tekan. So dia akan okay, so kalau sistem tu dia kita tak on lagi kita punya location, dia akan minta kita on. Okay. So, terkini jalan BP5. So macam tak tepat sangat lah, tapi okey lah. BP5 ni macam tak jauh daripada tempat saya. Boleh lah tu Okey. Jadi dia paparkan waktu solat terkini. Okay. So kalau katalah bila dah tekan lokasi semasa ni, tiba-tiba dia punya lokasi tu tak tepat. So cara kedua ialah anda boleh pergi anda boleh pergi ke Google. Google. So anda pergi Google dan anda scan anda punya lokasi latitude dan longitude yang terkini. Contoh katalah kita type sini, type lokasi latitude dan longitude Taman Zona Parit Raja. Tunggu try saya try jujur pula. Okay, so dia bagi sini. So dia bagi tahu latitude 1.8682 dan longitude 103. So anda boleh copy nombor ni copy benda ni. So latitude copy dan letakkan dekat kita punya ni tadi. Ni. Latitude gantikan. Paste. Okay. Dan kita pergi ke sini satu lagi. Kadang-kadang memang sistem tak boleh nak detect longitude banyak ni. Kita copy. Dan kita paste kat kita sistem AI longitude paste dan kita gunakan lepas sedap ke gini saya lupa. Sama lah. So dapat dia dapat GB5. So lebih kurang lah bila saya letak latitude dengan longitude ni, dia terus scan kita punya lokasi terkini. Okay. So inilah dia. Jadi anda ada dua cara bagaimana cara nak gunakan penunjuk waktu solat ni. So kita boleh masuk tekan button ni ataupun anda boleh gunakan bandar-bandar yang ada ni, ataupun kalau katalah anda tak sure, anda boleh cari kat Google anda punya lokasi terkini latitude dan longitude position dan tekan balik button ni untuk anda dapatkan lokasi penunjuk waktu solat terkini pada hari tersebut. So thank you very much.